Hari ni kita beraya dekat office. Ada kuih raya supplier bagi kat Abang Azlan. Ini kuih raya kita. This one Abang Azlan punya. So ada 3 kuih raya. Kali ni kita beraya di office bersama Abang Azlan. Dapat semalam ni Kuih raya free guys. Orang dia makan healthy lah, healthy. Tapi tak lain macam dia makan ni. Terlihat sedap ke tak sedap ya. Yes. Kita makan ni je, tak pelik sangat. And guys, so hari ni hujan selepas kita dah balik. Tadi masa balik hujan lebat. Okey, cuaca pun sejuk. Okay, sekarang kita terus panaskan makanan baby. Daripada frozen, just panaskan guna rice cooker comel ni. Brand apa ni? Brand Gabor. Lepas tu wife saya dah masak. Kita ada, apa ni nama dia? Kurma. Ayam masak kurma. Alhamdulillah. Okay. Kita makan dulu guys. Tengok guys, my wife masak sedap. So kita makan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Tu korang bila nak kahwin? Here we got Samina. Springtime. So today we got lunch, chicken and rice. Before we continue on the questioning action. Networking guys. Okay, everyone we go into my YouTube. Got a free breakfast for internalization sama Abang Azlan. Makan dulu guys. Assalamualaikum dan selamat pagi. So hari ni kita nak masak nasi goreng. Nasi goreng, so kita ada bawang putih, kita ada bawang besar sebiji. Kita nak pakai nasi goreng Cina supaya budak kecil pun boleh makan. First kita nak goreng ikan bilis dulu. So nasi yang telah disejukkan semalaman. Ada baki nasi, kita akan goreng. Sekarang adalah proses menggoreng ikan bilis. Okay, sekarang adalah proses menggoreng bawang putih. Kita akan goreng sampai dia rangop kriuk-kriuk. Okay, next kita masukkan bawang besar. Kita akan masukkan bawang besar. Kita akan tumis bawang besar. Sebab kita orang suka makan bawang. Macam suka makan bawang. Okay, dan kita akan masukkan kita punya perencana nasi goreng adabi. Nasi kita ada 2, satu kat situ, satu kat sini. Kita pakailah 2 paket. Jadi korang akan masukkan nasi dan gaul. Macam inilah keadaan dia. Gaul hingga ke bati ya. Okey, dan buat lubang cantik-cantik kat tengah, kita nak masukkan telur. Okey, telur dah dimasukkan ke dalam sarang. Okey, jadi dah nasi goreng kita. Selamat mencuba. Hello guys, bertemu kembali dalam Hafiz Channel. Baru lepas masak sarapan, jom kita terus masak lunch. Okay, lunch kita ada macam-macam. Jom kita tengok bahan-bahan dia. Ada ikan, this one ikan selah. Selah ke kembung? Selah. Pelaling, selah. Selah kot. Okay, ikan ni, satu kita nak goreng untuk Iman. The rest kita nak masak asam pedas. Kita dah ada, beli dah. Siap-siap, cili boh. Harap-harap pedas. Okay, dan kita ada daun kosong. Daun kesum. Bagi dia wangi. Dan this one, daun kucai. Kita nak masak sayur ni. Sayur tauge tahu. This one santan. Kita akan letak ni jugalah dalam sayur tu. Simple je. Bawang besar, bawang putih. Jom kita mula memasak. Hari weekend, husband take over dapur. Tengah bersepah guys. Sebab puteri sang tubong dengan puteri sejinjang dah bangun. Maka kita kena mandikan diorang sambil memasak. So bersepah lah sekejap. Nampak nak rakam detail. Okay, ni asam pedas ikan kita. Ikan selah kita. Dan kita ada sayur toge. Dia kuning-kuning sikit sebab pakai minyak ikan sikit tadi. Okay, siap dah. Okay, let's go. Bye-bye. Selamat hari Minggu.